Hello dan salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih kerana menjadi pelanggan MyStatHub. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan cara penggunaan penuh MyStatHub. MyStatHub terbahagi kepada dua platform, iaitu Hub dan PostApp. Saya akan bahagikan tutorial penuh ini kepada dua bahagian. Bahagian pertama untuk Hub dan bahagian yang kedua untuk PostApp. Anda boleh klik masuk Hub dari skrin utama tablet atau buat carian hub.mystat.com di Google. Tekan butang sign in. Masukkan email dan password yang didaftarkan. Tekan butang sign in. Dalam platform Hub, anda akan belajar cara penggunaan beberapa modul. Antaranya dashboard, items, inventory, employee, outlet, settings dan logs. Kita akan mulakan dengan dashboard. Dalam dashboard akan ada sales summary, sales by payment type, sales by tax, sales by category, sales by staff, sales by item, receipts and shifts. Dalam sales summary, anda boleh melihat paparan data gross sales, refunds, discounts, net sales, gross profit and adjustments. Anda boleh filter data melalui butang ini. Anda boleh filter by tahun, by tempoh, dari masa ke masa, outlets, staff, order option dan post device serta customer. Anda boleh scroll ke bawah untuk melihat data dalam bentuk tabel. Seterusnya, untuk melihat data jualan yang lain, anda boleh klik butang Sales by Payment Type, Sales by Tax, Sales by Category, Sales by Staff dan Sales by Item. Semua data-data jualan ini anda boleh eksport keluar. Data yang berjaya dieksport akan disimpan di sini. Anda boleh muat turun dalam format CSV atau format SLSX. Seterusnya, tekan butang Receipts untuk melihat sejarah dan maklumat receipts. Tekan butang View untuk melihat maklumat receipts. Tekan butang Send Receipt untuk hantar resip kepada customer melalui email. Tekan butang Send Invoice untuk menghantar invoice kepada customer melalui email. Tekan butang Preview Receipt dan Preview Invoice untuk melihat paparan resip dan invoice sahaja. Untuk data resip ini, anda juga boleh eksport keluar. Seterusnya, data shift. Tekan butang shift untuk melihat rekod shift staff anda. Tekan butang view untuk melihat maklumat shift. Anda boleh pantau data jualan mengikut harian ataupun shift. Modul yang seterusnya, Items Management. Tekan butang Items. Tekan butang Categories. Tekan New Category. Letak nama untuk kategori. Pilih color dan tekan Create.
Kategori baru berjaya diwujudkan. Anda boleh menekan mana-mana kategori untuk membuat sebarang perubahan. Kemudian, tekan Items. Tekan New Item untuk tambah produk anda. Letakkan nama item. Pilih kategori. Sold by item, loose atau measurement, timbang sukat. Tetapkan harga produk, kos dan barcode jika ada. Enablekan inventory tracking untuk menjejak stok untuk produk ini. Enablekan variant jika produk ini bervariasi, contohnya saiz atau perisa produk. Tetapkan outlet yang terlibat. Tetapkan modifier jika ada. Modifier adalah penetapan add-on yang tidak wajib. Berbeza dengan variant adalah pilihan yang wajib. Pilih shape untuk butang produk ini di post app. Atau toggle on use image untuk muat naik gambar untuk produk ini. Tetapan seterusnya, tetapan variants. Penetapan variant adalah khusus untuk item yang bervariasi, contohnya seperti saiz dan perisa. Tekan butang variants. Tekan New Variant. Tetapkan nama utama untuk variant ini. Contohnya, biskut. Tetapkan option name. Contohnya seperti size. Tetapkan jenis size seperti S. Tekan add to option values untuk menambah option values. Tetapkan option yang kedua, contohnya seperti M. Scroll ke bawah dan tetapkan harga untuk setiap jenis option yang telah ditetapkan. SKU dan barcode tidak perlu diisi di sini. Pilih outlet yang berkenaan dan tekan Create untuk simpan. Penetapan variant boleh dilakukan di sini ataupun di bahagian Item Management. Seterusnya, penetapan modifiers. Modifier adalah pengubahsuaian yang tidak wajib. Contohnya seperti extra chili flakes ataupun extra tissue. Tekan butang New Modifier untuk menambah modifier baru. Masukkan nama. Pilih kategori yang terlibat. Tekan pada kotak yang disediakan untuk apply modifier pada spesifik kategori. Masukkan nama untuk pilihan yang pertama. Masukkan price yang bersesuaian untuk penambahan modifier. Masukkan kos jika ada. Pilih outlet yang terlibat. Tekan Create untuk simpan. Seterusnya, penetapan discount. Tekan butang Discounts. Tekan New Discount. Masukkan nama diskaun. Pilih jenis diskaun, sama ada percentage ataupun amount. Masukkan value. Pilih jenis apply, sama ada apply discount to the whole order
apply discount to selected items ataupun apply discount to selected categories. Pilih tempoh pelaksanaan diskaun. Pilih outlet yang berkenaan dan tekan butang create untuk simpan. Modul yang seterusnya, inventory. Tekan butang inventory, tekan butang inventories. Anda akan melihat senarai item yang telah di-enablekan inventory tracking. Anda boleh menjejak kuantiti stok di sini. Tekan butang stock details untuk melihat maklumat untuk item ini. Tekan butang adjust stock untuk membuat stock adjustment ataupun stock in ataupun stock out. Pilih outlet yang terlibat, pilih reason, masukkan apa-apa nota, pilih supplier, tetapkan kuantiti yang akan ditambah, letakkan harga kos per unit dan tekan submit. Tekan butang history untuk melihat aktiviti inventory untuk item ini. Tekan butang adjust stock di atas untuk lebih general kepada semua item. Seterusnya, inventory history. Di sini anda boleh melihat senarai aktiviti stock in, stock out dan stock adjustment. Untuk slide ke tepi, tekan shift di keyboard dan scroll menggunakan butang di mouse. Atau jika paparan peranti anda touchscreen, anda hanya perlu slide ke tepi. Data-data ini boleh dieksport keluar. Seterusnya, suppliers. Anda boleh membuat pangkalan data pembekal anda di sini. Tekan butang New Supplier. Masukkan nama, SSM, email, phone number, type, alamat dan description. Pilih outlet yang terlibat. Tekan create untuk simpan. Modul yang seterusnya, employee. Tekan butang roles. Tekan butang new role. Tetapkan nama untuk jenis jawatan. Tetapkan accessibility untuk hub dan post app. Tekan create untuk simpan. Seterusnya, tekan butang staff. Tekan new staff untuk menambah staff baru. Pilih jenis jawatan. Letakkan nama, phone number, post pin dan email. Pilih outlet yang terlibat. Tekan create untuk simpan. Anda boleh melihat senarai staf anda di sini. Anda juga boleh melihat running shift untuk setiap staf. Anda boleh remove shift untuk staf tertentu jika anda mahu. Anda juga boleh menekan butang edit untuk mengubah sesuatu maklumat staf anda. Seterusnya, time cards. Tekan butang time cards
Di sini anda boleh memantau aktiviti clock in dan clock out staf anda. Seterusnya, modul outlets. Tekan butang outlets. Untuk menambah outlet baru, tekan butang new outlet. Masukkan nama, phone number, alamat, postcode, country, state, city, description dan tekan create untuk simpan. Seterusnya, customers. Anda boleh melihat senarai customer yang anda simpan di sini. Tekan butang new customer untuk menambah database customer baru. Masukkan nama, email, phone number, address, postcode, country, state, city dan note jika ada. Tekan create untuk simpan. Order options. Tekan butang order options. Klik pada nama kedai. Tekan butang edit untuk mengubah nama order option. Tekan butang new order option untuk menambah order option yang baru. Masukkan nama untuk order option dan tekan create untuk simpan. Seterusnya, tekan butang Open Orders. Open Orders adalah pratempahan, berfungsi untuk menyimpan tempahan sebelum pembayaran. Klik pada nama kedai. Tekan butang New Open Orders untuk menambah slot. Masukkan nama dan tekan Create untuk simpan. Modul yang seterusnya, Settings. Tekan butang Features. Anda boleh menentukan ketersediaan fungsi-fungsi ini di Post App. Fungsi yang boleh ditetapkan adalah Time Clock, Open Orders, Department Printers, Order Options dan Layout Management. Seterusnya, Payment Types. Tekan butang Payment Types. Anda boleh melihat senarai jenis transaksi di kedai anda di sini. Anda boleh menutup dan membuka untuk setiap jenis transaksi. Tekan butang New Payment Type untuk menambah jenis transaksi ataupun jenis pembayaran. Pilih Payment Type. Letakkan nama jenis pembayaran. Pilih sama ada auto rounding ataupun tidak. Pilih outlet yang berkenaan. Tekan create untuk simpan. Seterusnya, Post Devices. Anda boleh melihat senarai Post Devices anda di sini. Status Post Devices juga dipaparkan sama ada activated ataupun inactive. Anda boleh deaktifkan post device yang aktif di sini. Tekan butang New Post Device untuk menambah post device yang baru. Masukkan kod. Kod yang dimasukkan tidak boleh sama dengan post device yang lain. Masukkan nama post device. Pilih outlet yang terlibat dan tekan create untuk simpan. Seterusnya,
tekan butang Receipt Settings. Pilih outlet yang terlibat. Muat naik logo untuk resit yang diprint dan resit yang di-email. Masukkan apa-apa maklumat di header untuk dipaparkan di atas resit. Dan masukkan di footer untuk dipaparkan di bawah resit. Tekan save untuk simpan. Tekan butang Department Printers untuk penetapan printer di Post App. Tekan New Department Printer. Masukkan nama department dan pilih kategori yang terlibat. Tekan Create untuk simpan. Penetapan department printer ini hanya untuk cetakan resit order, tidak termasuk dengan resit pembayaran. Untuk menjadikan modul ini berfungsi di Post App, anda harus memiliki mesin pencetak bersama-sama dengan Post Device. Seterusnya, penetapan teks ataupun cukai. Tekan butang Taxes. Tekan butang New Tax. Letakkan nama tax. Letakkan Rate Tax. Jenis apply sama ada added ataupun included. Seterusnya, apply tax to all new and existing items atau apply tax to selected items atau apply tax to selected categories. Pilih sama ada tax application depends on order options, yes or no. Pilih outlet yang berkenaan. Tekan create untuk simpan. Seterusnya, penetapan slideshows. Untuk fungsi ini, anda harus memiliki terminal dual screen untuk Post App. Tekan New Slideshow. Pilih outlet. Letakkan tajuk, description, greetings, feedback description, promotion link dan gambar. Serta payment page image. Contohnya QR Pay Code. Tekan Create untuk simpan. Modul yang terakhir, Logs. Dalam modul ini, anda boleh pantau deleted orders. Data ini akan disimpan selama 30 hari sahaja. Cash Drawer Logs. Anda dapat memantau setiap aktiviti cash drawer terbuka. Selesai untuk tutorial penuh bahagian Hub. Bahagian seterusnya, bahagian tutorial penggunaan penuh untuk Post App. Di laman log masuk, masukkan email dan password yang didaftarkan. Kemudian tekan sign in to your account. Pilih Store. Kemudian tekan Next. Pilih Post Device. Tekan Time Clock untuk login kali pertama. Masukkan 6 digit post pin. Tekan butang Clock In. Tekan Confirm. Tekan Open Shift. Masukkan jumlah opening kedai. Tekan Open Shift. Post App akan ambil sedikit masa untuk synchronize kali pertama.
Ini adalah laman utama PostApp. PostApp kami dibina dengan konsep Universal Niche, bermaksud kebanyakan jenis bisnes boleh ditetapkan ke dalam PostApp ini. Simple dan easy to use. Jom kita lihat apa yang ada di paparan utama PostApp. Yang pertama, penyusunan folder kategori. Yang kedua, penyusunan item. Yang ketiga, susun atur premis kedai. Contoh untuk kedai runcit. Contoh untuk kedai makan. Dan contoh untuk barbershop. Fungsi susun atur ini bersifat universal. Anda boleh set up untuk pelbagai bisnes. Contohnya kolam pancing, sport center dan sebagainya. Yang keempat, butang search. Anda boleh membuat carian item di sini melalui nama item ataupun barcode. Seterusnya, butang ikon customer. Butang ini adalah untuk menambah pangkalan data pelanggan. Tekan butang add, masukkan nama, phone number, email, address, postcode, state dan note. Tekan save untuk simpan. Ini adalah senarai pangkalan data yang telah disimpan. Butang open order. Fungsi butang ini adalah untuk menyimpan tempahan sebelum membuat pembayaran. Ini adalah senarai tempahan yang masih belum dibayar. Butang cas untuk selesaikan pembayaran. Seterusnya, butang untuk order option. Contohnya seperti ini. Walk-in online delivery. Contoh untuk kedai makan. Dine-in, take-away delivery. Contoh untuk servis bisnes, walk-in dan online. Di sini anda boleh menekan ikon mata ini untuk melihat maklumat diskaun yang tengah berjalan. Dan anda juga boleh menekan di sini untuk melihat maklumat cukai ataupun teks. Cara untuk menetapkan layout untuk premis kedai anda. Tekan ikon edit. Pilih elemen yang ingin ditambah. Klik pada elemen, tetapkan nama. Contoh untuk kedai makan, masukkan tabel ekstra ataupun tabel tambahan. Klik, letakkan nama tabel. Save. Untuk edit section, tekan dan tahan. Tukar nama section di sini. Tekan save untuk simpan. Setelah penetapan selesai, tekan butang save untuk simpan. Tekan pada kotak kosong dan tahan untuk masuk mode layout setup. Pilih kategori. Atau pilih item. Anda boleh menambah page sehingga maksimum 5 page.
Anda boleh mengubah suai nama untuk page ini. Anda mempunyai dua pilihan untuk senaraikan item di sini. Anda boleh sekalikan total kuantiti untuk satu item yang sama, ataupun anda boleh asingkan item yang mempunyai item yang sama dengan dua senarai yang berbeza. Seterusnya, cara-cara untuk membuat tempahan ataupun create order. Tekan pada folder kategori. Pilih item yang ingin ditambah ke dalam senarai. Tekan pada item yang open price. Contoh item yang open price, nasi campur. Masukkan total jumlah. Contohnya RM15. Tekan butang OK, tekan save. Open price telah ditetapkan. Contoh untuk item yang boleh dimasukkan berat. Contohnya 2.5 kilo. Tekan butang OK. Harga sekilo akan darab dengan 2.5 untuk menghasilkan jumlah harga. Tekan save. Tekan butang save untuk simpan tempahan ini. Masukkan detail atau nama untuk tempahan ini. Tekan butang save. Tempahan yang telah disimpan boleh dirujuk di sini. Ini adalah senarai, open order ataupun tempahan yang telah dibuka tapi masih belum membuat pembayaran. Senarai tempahan yang telah dibuka ini, anda masih lagi boleh mengubah suai. Tekan pada tempahan. Anda masih lagi boleh menukar order option untuk tempahan ini. Tekan save untuk simpan. Anda juga boleh void ataupun cancel tempahan yang telah dibuat. Atau boleh memindah tempahan ini ke dalam tempahan yang lain. Anda juga boleh memasukkan tempahan-tempahan ini ke dalam layout premise. Contohnya seperti ini. Table 1, tekan butang assign order to table 1 dan pilih order mana yang anda ingin masukkan. Warna elemen akan berwarna biru jika ada tempahan yang telah dimasukkan. Kaedah lain, anda boleh menekan table dahulu untuk memasukkan order. Tekan save untuk simpan. Ini adalah dialog jika item tersebut telah low stock ataupun out of stock. Tekan OK untuk proceed. Tekan cancel untuk batalkan. Anda boleh memadam item tersebut by slide ke kanan. Tekan save untuk simpan. Tempahan ini telah berjaya disimpan ke dalam tabel 3. Elemen akan berwarna biru menandakan ada tempahan yang telah dimasukkan. Anda boleh menekan pada elemen untuk membuat pembayaran ataupun ubah suai tempahan.
Seterusnya, saya ingin menunjukkan kepada anda contoh item yang ada variant, item yang ada modifier, item yang boleh dimasukkan total berat dan item yang mempunyai open price. Item dengan variant. Contohnya seperti ini. Hot ataupun cold. Variant adalah option yang wajib dipilih. Jika anda tidak memilih salah satu daripada variant ini, anda tidak boleh proceed untuk simpan. Tekan mana-mana variant untuk proceed. Ini adalah contoh item bervariant. Seterusnya, item yang mempunyai modifier. Modifier tidak akan pop up. Anda harus menekan pada item. Pilih modifier di sini. Ini contoh modifier, delivery charge ataupun takeaway. Modifier adalah option yang tidak wajib untuk dipilih. Seterusnya, item yang boleh dimasukkan berat. Contohnya seperti ini. 2.5 kilo. Tekan butang OK. Sistem akan darabkan antara harga sekilo dengan total berat. Masukkan 1 kilo untuk rujuk harga sekilo. Tekan save untuk simpan. Yang terakhir adalah item yang mempunyai open price. Contohnya nasi campur. Tekan. Anda harus menetapkan berapa harga untuk item tersebut. Contohnya RM15. Konsep ini sesuai untuk kedai makan yang mempunyai nasi campur yang tidak ada harga tetap. Tekan cas. Tekan OK jika anda ingin abaikan out of stock, atau tekan cancel untuk batalkan dan remove daripada senarai. Slide ke kanan untuk membuang item daripada senarai. Tekan cas untuk proceed. Ini adalah halaman pembayaran. Di halaman ini, anda dapat lihat butang adjustment. Butang adjustment ini adalah fungsi diskaun secara cepat kepada customer. Contohnya, masukkan amount 80 sen. Tekan save. Total amount akan jadi RM79 setelah ditolak 80 sen. Butang seterusnya, split payment. Fungsi split payment by item. Pilih item yang ingin diasingkan. Tekan pada item untuk batalkan split. Tekan split. Pilih jenis pembayaran. Contohnya QRB, Touch and Go, line transfer, kredit ataupun cash. Keypad ini adalah fungsi untuk memasukkan jumlah tunai yang diberikan oleh customer. Contohnya RM60. Tekan butang cas. Sistem akan tolong kirakan baki untuk customer. Tekan OK. Jika anda mempunyai pencetak, resit cetakan fizikal akan dicetak. Ataupun anda boleh menekan butang hijau ini untuk menghantar resit ke email. Ataupun anda boleh mencetak salinan dengan menekan butang biru gelap dengan ikon pencetak ini.
Ini adalah baki item yang anda harus selesaikan. Tekan jenis pembayaran. Tekan charge. Selesai. Tekan new sale untuk proceed ke order ataupun tempahan yang seterusnya. Fungsi yang seterusnya, pilih order yang sudah dibuka. Tekan titik 3 atas kanan. Anda mempunyai pelbagai option di sini. Clear order untuk padam semua senarai item. Void order untuk cancel tempahan. Edit order untuk ubah suai order. Assign order untuk tukar staf yang terlibat dengan tempahan ini. Print order untuk mencetak tempahan. Open cache drawer untuk membuka cache drawer secara manual. Dan scene untuk refresh data daripada server. Baik, yang seterusnya adalah indikator untuk inventory ataupun stock balance. Ini contoh indikator stock balance untuk item yang bervarian. Ini adalah contoh stock balance indicator untuk item standard. Tekan garis 3 atas kiri. Tekan receipt. Pilih resip yang ingin dipaparkan. Tekan butang options. Refund. Aktiviti refund boleh dilakukan di sini. Tekan butang option change payment type. Tukar jenis transaksi di sini. Jenis transaksi akan bertukar berwarna merah, menunjukkan jenis transaksi pernah ditukar. Tekan send receipt to email untuk hantar soft copy receipt kepada customer melalui email. Filter receipt. Filter by date range, payment type ataupun order option. Tekan butang shift. Cash management. Record duit keluar masuk di sini. Aktiviti ini hanya melibatkan tunai dari peti cash di kedai sahaja. Masukkan amount. Masukkan komen. Di sini terpapar semua aktiviti yang melibatkan cash drawer ataupun peti cash. Tengok progress sales di sini. Jumlah jualan mengikut jenis transaksi. Item apa yang terjual. Tekan butang close shift untuk meneruskan aktiviti closing. Sistem akan menetapkan tunai yang sepatutnya ada dalam cash drawer ataupun peti cash. Kolom di bawah untuk anda mengisi tunai yang sebenarnya ada di dalam peti cash.
Perbezaan antara actual dan expected akan menentukan duit anda short ataupun terlebih. Toggle on print report jika anda mempunyai mesin pencetak. Toggle on print sold items jika anda ingin paparkan senarai item yang terjual dalam resit closing anda. Tekan close shift. Sekian saja tutorial MyStackPost. Terima kasih.